Kalau dia kata, okay, just little tips lah, subatomic ion ni, subatomic ni, dia ada proton, elektron dengan neutron. Ingat pen. Okay, ingat pen. Okay, tapi sekarang kenapa kita tak tulis elektron? Sebab dia tanya dalam nukleus. Okay, dalam nukleus. Ini subatomic particle sahaja, zarah subatomic. Kalau dia tanya dalam nukleus, you just going to answer proton and neutron only. Sebab mana? Elektron ni dia bergerak sekeliling atom pula, sekeliling nukleus. Dia bukannya dalam nukleus. Okay, but dia move around nukleus. Right, now number 3, nyatakan susunan elektron bagi ion X. Okay, let's count together. Okay, kira sama-sama berapa elektron yang X ni ada. Now, kira dot-dot ni. Kita ada the first shell. Macam nak tahu, tengok yang ada 2 je kan. 2, okay. So, it starts with 2. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6. If you answer 2, 6, wrong Ini ialah susunan elektron for atom X. Faham? Susunan elektron for atom X. Okay. What if dia tanya ni ion X, memang dia tanya ion X lah. So kita fikir 6 ni dia akan menerima lagi berapa untuk stabil. Okay, jawapan dia terima lagi 2. Dia akan terima 2 elektron untuk stabil. Okay, untuk in order for atom ni nak stable, dia kena reach 8 8 ataupun 2. Sekarang ni 8 lah. Okay, 8. So maksudnya dia kena terima lagi 2 lah nak jadikan 8. So sekarang ni kita punya susunan elektron would be 2, 8. Okay. Untuk B pula, let's see. Unsur X mempunyai takat didih negatif. Ni senang. Okay, this one kalau tak tahu, kita tengok 3 line method in my previous video. Okay. Now, takat didih, kita buat macam mana? Kejap. 3 line method macam ni, pepejal, cecair and gas. So, 2, 3 line. Takat didih means from cecair to gas. Okay. Lepas tu, kita tulis kat sini. Negatif 183. Alright. Cecair to gas. Nah, dia tanya ramakan keadaan fizikal bagi X pada suhu bilik. Suhu bilik ialah 25 degree Celsius. 25 degree Celsius. Maksudnya 25 tu dekat mana? Adakah dekat pepejal, adakah cecair, adakah gas? Sangat senang. So, sekarang 25, of course lah, it's bigger than negative 183. Maksudnya kita akan write dekat region gas. So, here is 25 degree Celsius. So, your answer would be gas. Okay.